untuk skuad Jelajah Ramadan edisi ke-13. Itu yang kita raikan untuk hari ini. Ya. Sebelum program kita, terima kasih kepada para hadirin yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama kita meriahkan lagi suasana untuk pada petang ini. Ya, Nazri dah pernah pergi Jelajah Ramadan? Dah pergi dah. Berapa kali? Saya dah pergi 3-4 kali dah. Wow. Banyak dah. Saya dah pergi Jelajah Ramadan, naik kapal, turun kapal. Ada yang sakit, itu biasalah tu kan. Belum puasa. Hebat. Jadi sebenarnya kalau tak pergi itu tak adil kepada yang pergi. Tambah Nazri dah 3-4 kali Dah pergi dah, alhamdulillah. Saya pun dah pernah pergi pada edisi yang ketiga. Yang ketiga, baru lagi tu. Bayangkan yang ketiga dah sekarang dah 13 Wajib pergi lagi. Wajib. Sebab saya baru-baru je lagi. Dia sekurang-kurangnya sekali kena pergi semua. Kena rasa. Ya, kena jadi rasa. pada petugas-petugas RTM di radio ini kena rasai Jelajah Ramadan. Sebab kita bukan saja ke sana, kita memberiakan, kita membantu mereka. Ya. Dan juga kita bertemu dengan masyarakat setempat di sana juga. Betul. Baik Nazri, saya sebenarnya ada cadangan peribadi lah. Apa dia tu ni? Saya nak bagi tahu dekat PPR lah, PPR kita. Cik Cepus, cadangan saya, cadangan peribadi. Macam ni lah kita buat tahun depan yang Semenanjung, kita jelajah ke Borneo, ke Sabah Sarawak. Yang Sabah Sarawak datang Semenanjung, jelajah Semenanjung. Wow. Baik. Setuju tak? Setuju tak? Setuju Ramai setuju ni. Ramai setuju. Barulah jelajah nama dia kan. Mana kita berjalan ke semua tempat. Ya. Okey, kita nak terlebih dahulu kita dengarkan sedikit ucapan ni. Ya. Tanpa ucapan, hambarlah majlis kita. Betul. Baik, kita persilakan Dato' Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran untuk menyampaikan ucapan. Dia persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya risau tadi takut baju tak muat, tapi muat. Okey. Ya, yang kita raikan Puan Shaliza Muhammad Siddiq. Yes, berjumpa lagi tahun ni. Ya, Ketua Perniagaan Runcit Patron Malaysia. Encik Nik Muhammad Syahril bin Nik Ahmad Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Lembaga Pertubuhan Peladang. Wakil lagi, yes. Kemudian kita wakil Cik Zamri Abu, sibuk pengasas Nescue. Ya. Encik Muhammad Ayub bin Muhammad Muhsin, Ketua Pegawai Perhubungan Korporat Afiat Holdings. Wakil hari ini, okey. Ya, wakil pun kita raikan. Tuan Haji Azrain Muhammad, Ketua Pemasaran Babas. Yes, there you are, okey. Penat jalan. Okey. Dan juga Encik Farhan Hafiz, Ketua Penjenamaan dan juga Pembangunan Produk Jasmine Food Corporation. Belum sampai, okey. Dan juga rakan-rakan saya, Saudara Nasruddin Talib, ya, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik, dan juga Saudara Ismail Sulaiman, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran, dan juga Saudara Saiful Zaman Yusof, Pengarah bahagian program radio, Cik Kamal dan kawan-kawan yang lain, juga mereka yang kita raikan pada hari ini, iaitu juga warga bahagian program radio serta skuad Jelajah Ramadan 2025 edisi ke-13 serta hadirin yang dihormati sekalian. Lambat lagi buka puasa, ada 1 jam, okey? Sabar. Tak lah benar Alright. Sebelum tu saya rasa elok kita berterima kasih, ya, sekali penghargaan untuk semua penaja, ya, semua penaja kerana bersama-sama pada hari ini menjayakan Jelajah Ramadan 2025 edisi ke-13 peringkat Ibu Pejabat. Terima kasih, berikan tepukan kepada mereka, kalau tidak this one will not be a success, ya. Dan Angkasa Sepuri merupakan lokasi ke-11, ya, ke-11 daripada 13 lokasi yang dijelajahi. Masih tinggal 2, iaitu Negeri Sembilan dan Melaka pada 20 April. Melaka tu kampung saya, jadi saya kena pergilah, ya, Melaka. Okey, ada orang Melaka? Ada. Kenapa? Okey, bagus. Okey, setakat ini juga selama 11, ya, golongan sasar telah pun menerima bantuan, antaranya ibu tunggal, anak yatim, artis veteran, golongan kurang upaya,
nelayan, anak-anak asnaf, dan hari ini kita meraihkan golongan mu'alaf juga ya. Setakat ini Carnival Squad Jelajah Ramadan telah menjelajah sejauh 3.158 3,000. Ya, takut saya dah 3 kilometer. Rumah saya pun tak sampai dekat Sri Hartan. 3,158 kilometer saya bermula dari Kota Kinabalu Sabah sehingga ke Angkasa Puri. Dan hari ini stesen Ibu Pejabat menyediakan bubur nasi, bubur lambuk, cucuk udang, nasi putih, toast dan elio, kari ayam babas serta nasi ayam Nesquik. Wah, nasi ayam Nesquik, I have to try. Yang telah pun diagihkan kepada keseluruhan warga Kerja Angkasa Puri. Dan akhir kata saya rasa mengucapkan terima kasih ya kepada semua yang telah menjayakan Jelajah Ramadan 2025 edisi ke-13 peringkat Ibu Pejabat. Thank you very very much. This is a success. Jadi saya Nazri take over. Terima kasih. Okay, thank you. Terima kasih Tommy, terima kasih Tommy. Untuk Tommy. Siap. InsyaAllah biar after tomorrow kita nyanyi lagu raya. So kita kena challenge Cik Zamri tau. Baik, terima kasih Tommy. Lebih silakan duduk. Dan kita juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tommy. Dan juga Anisma. Nazri, Ya, saya. tak manislah kalau tuan rumah tak berucapkan. Kita sebenarnya nak dengar sepatah dua kata. Tadi Anisma dah cakap dengan bos-bos, kita ada cadangan yang baik ni. Ya. Jadi Saya sebagai tak tahulah kalau cadangan saya tu diterima ke macam bos, mana. kita ada bos. Cadangan bos. Ni macam tu. Nak ke depan ke? Ana ambil mic dulu. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera pada rakan-rakan sekalian. Kepada yang bahagia Datuk Suhaimi, Ketua Pengarah, pada Puan Syariza, Petron, pada Olive yang berdekat sini, Nesquik, kita ada Babas, kemudian kita ada mana oh nampak sebab tadi dia terima belakang kamera. So kita ada Raja Yasmin dan kita ada peladang di sini dan juga rakan-rakan sarjana yang lain. Yang penting yang penting tinggi panggaan kepada setiap ahli skuad Jelajah Ramadan tahun 2025. Terima kasih dan tahniah. Syabas. Sebab yang rasa terharu, yang rasa hibah sebab you all sanggup untuk tinggalkan keluarga bermula 28 hari bulan tapi all sampai awal 25-26 di Sabah. Dan selama hari ini dah hari ke-18 ya. Kalau campur dengan hari sebelum tu ialah dah 20 hari. Anda semua sanggup untuk berjauhan daripada keluarga, satu pengorbanan yang tak dapat kita nak balas. Bayangkan bila first day berbuka puasa, bersahur tu anda semua tidak bersama dengan keluarga. Yang tu juga kita rasa hibah dan terima kasih kepada anda semua. Jadi setinggi panggaan kepada skuad Jelajah Ramadan tahun 2025, rakan-rakan di bahagian program radio, semua sekali yang terlibat pada tahun ini. So saya nampak the significant yang kita laksanakan untuk Jelajah Ramadan pada tahun ini, dan yang kita raikan semua rakan strategik yang sanggup untuk turun ke padang seorang demi seorang, yang saya rasa saya pun tak sanggup. Yang ketua skuad Cik Razak dan Puan Nurul ataupun Puan Yu memang mereka ialah ketua skuad, tetapi yang macam Cik Azrain saya nampak dekat situasi satu semua ada. Kemudian dengan Cik Zambi sekali saya tengok di setiap lokasi ada. Kita ada juga Raja Yasmin yang berada di almost setiap lokasi dan rakan-rakan strategi yang lain. Jadi tinggi panggaan kepada semua dan semoga semua yang kita laksanakan gerak kerja kita untuk kita berkongsi rezeki, berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan, saling menghubungi antara satu sama lain dan kita berkenalan dengan masyarakat di luar sana, dan semoga itu dapat
dicurahkan ilmu yang ada di kalangan tuan-puan, tidak kira apa juru bidang, dan juga kita dapat mendalami masyarakat di luar sana. Jadi semoganya dapat dipermudahkan dan digunakan kesempatan terbaik sehinggalah kita berakhir di Melaka pada 20 hari bulan Mei lalu. Jadi sekian, terima kasih kepada semua rakan-rakan. Alhamdulillah, dan semoga dimudahkan. Baik, kita mohon dijemput untuk terus balik ke Ketua Utama dan kita ingin menjemput Anis ya. Kita persilakan Datuk Suhaimi Sulaiman sekali lagi untuk menyampaikan sumbangan. Dipersilakan wakil-wakil penaja, Puan Shaliza Muhammad Siddiq, Ketua Perniagaan Runcit Petron, untuk bertugas. Kita berjumpa Encik Sofian Niza bin Ismail, Pengarah Bahagian Ewa Korporat Lembaga Pertubuhan Peladang. Encik Zamri Abu. Kita berjumpa Encik Faizal Ibrahim untuk ke pentas ini. Dan juga Tuan Haji Azrain Muhammad, Ketua Pemasaran Babas, untuk berada di atas wajah. Encik Farhan Hafiz, Ketua Bahagian Penjenamaan dan Pembangunan Produk Jasmine Food Corporation. Dan wakil kepada Encik Muhammad Ayub bin Mahmud Musin, Ketua Pegawai Perhubungan Korporat Afiat Holding. Itu Encik Uzami Ya. Baik, terima kasih untuk para yang berada di sini untuk kita mulakan sesi penyampaian sumbangan. Ya. Kerusi. Seterusnya dipersilakan Anita binti Aliasan dari Pertubuhan Ibu Tunggal Islam. Itu dengan sumbangan yang diterima. Nafsiah binti Do dipersilakan Puan Jamila binti Abdul. Dan untuk beberapa semua juga sumbangan yang diberikan oleh pengarah program radio itu adalah sumbangan Radio Ibu Pejabat ATM. Terima kasih banyak kami ucapkan. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada penyumbang-penyumbang yang sudi untuk meluangkan masa pada hari ini memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan yang hadir pada hari ini. Ya. Terima kasih penaja-penaja kita, Petron, Nesque, Lembaga Pertubuhan Peladang, Olive, Babas dan Jasmine. Seterusnya dipersilakan Puan Jama'iyah binti Muhammad Husin. Jadi bukannya sebenarnya ramai yang hadir pada hari ini dan yang komunikasinya adalah wakil-wakil wakil-wakil mereka. Jadi pada semua ini juga dapat kita perkenalkan dan juga mencirikan register malu Anis. Ketimbang ada kita lama lagi ni. Ya, betul. InsyaAllah semoga dengan semua ini dapat meringankan sedikit beban. InsyaAllah.
Dipersilakan Puan Aziatul Ziah binti Akhia. Jadi kepada penerima yang ini bolehlah untuk berikan senyuman yang semanis mungkin, wajah dan Ya, betul. dirakamkan Kenangan yang manis ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih juga kepada petugas yang ada di sini Ya. yang terus serta bersama dengan penerima. Kita tahu bahawa barang mereka yang dapat ni sebenarnya cukup banyak sekali. Betul, banyak sekali Nazri dan cukup berat. Terima kasih, Alhamdulillah kepada wakil penerima sumbangan kita tadi, Puan Anita Aliasan, Nafsia binti Dol, Jamilah binti Abdul, Jamaiah binti Muhammad Nur Hussein, Aziatul Ziah binti Akhia, dan seterusnya Nazri. Seterusnya kita nak menjemput iaitu Nur Ain Sumail. Untuk silakan Puan. 5 orang wakil daripada Mu'alam Hidayah Center Foundation. Ini ada lagi yang hadir juga pada hari ini, dan seterusnya juga kita ingin menjemput iaitu Gita Suryani binti Abdullah. Silakan. Seramai 34 orang penerima sumbangan pada hari ini Nazri. Tapi kita panggil wakil-wakil ini saja untuk ke pentas. 34 itu adalah simbolik 34 stesen radio RPM. Dan penerima seterusnya menjemput iaitu Nur Jamilah Kalevani binti Abdullah. Dan seterusnya juga kita ingin menjemput iaitu Hawa Eun Kim Ang binti Abdullah. Dan uniknya hari ini juga kita ada seorang penerima yang hadir pada hari ini, iaitu kita nak menjemput iaitu Muhammad Safi bin Abdullah. Dipersilakan. Dan itu je antara secara keseluruhannya penerima kita untuk hari ini di Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Alhamdulillah dapat kita sempurnakan amanah yang telah pun diberikan, dan kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pengajar kita, para penyumbang yang sudi untuk bersama-sama meraihkan dan di samping itu juga kita dah pun selesai. Jadi kita nak minta tetamu rumah untuk ada di depan, kita nak ambil gambar terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan kita. Dipersilakan para tamu yang diraihkan, para tamu yang diraihkan juga untuk sama-sama untuk mengambil gambar ya, bersama dengan para pengaji kita dan juga tamu-tamu yang hadir pada hari ini. Kita minta dulu untuk susun puisi terlebih dahulu dan sebagainya. Baik, berikan satu senyum yang manis. Tapi sebelum itu, baik, sebenarnya kita ada cenderamata istimewa hari ini daripada radio lah istimewa
bersama Jelajah Ramadan, dan kita persilakan kepada pengarah bahagian program radio Encik Syariful Zaman untuk menyampaikan plak istimewa kepada ketua pengarah penyiaran kita, Datuk Suhaimi Sulaiman. Nah, itu dia. Itu dia logo Jelajah Ramadan yang digunakan sejak Jelajah Ramadan edisi pertama. Betul. Ya. Dan kali ini adalah edisi yang ke-13. Alhamdulillah. Jadi itu dia. Telah selesai untuk sesi penyampaian cinta hati untuk tamu kita. Terima kasih banyak kita ucapkan. Jadi sekali lagi berjumpa pada tamu yang lain untuk berada di meja untuk duduk untuk kita menantikan waktunya berbuka puasa. Ya, terima kasih sekali lagi kepada penaja-penaja Jelajah Ramadan edisi ke-13 2025, Petron, Nescue, Lembaga Pertubuhan Peladang, Olive, Babas dan Jasmine. Terima kasih banyak untuk anda. Jadi para tetamu yang diraihkan pada hari ini, waktu sekarang ini pun waktu untuk kita menantikan berbuka puasa. Jadi lebih kurang dalam sejam lagi, 6.35 petang. Jadi sambil-sambil itu juga anda boleh melihat tayangan video yang kami sediakan khas untuk anda pada hari ini. Jadi petang sultan. Okay, baik semua. Terima kasih yang hadir. Bye. Terima kasih. Bye semua. Bye semua. Bye. Selamat buka. Kak Chong. Selamat buka. Selamat puasa Kak Chong. Bye semua. Okay, bye. Saya nak end live dah. Bye-bye semua. Terima kasih yang sudi menonton. Bye. Bye-bye semua. Baik. Untuk seketika, jom kita tengok dekat kaca TV kami ini untuk kita sama saksikan rangkuman Jelajah Ramadan 2025 yang bermula di lokasi pertama hinggalah hari ini. Sama-sama kita saksikan.